Tiga ada program masing-masing. Ya. Azampit punya program, Azam punya program Adventure of Home. Adventure of Home. Bunyi macam travelog gitu. Bukan. Oh bukan. Dia short film. Short film. Ya. Okey, pasal apa? Pasal apa? Mengisahkan pasal keluarga, tapi kali ini kita nak angkat satu etnik dari Sarawak, which is Bidayuh. Okey. Etnik Bidayuh. Ya. Dengar kau untuk buat short film ni kena belajar dialek Bidayuh. Beza ke dengan ni yang biasa orang Miri cakap dengan orang Bidayuh cakap? Ke Beza, salah memang aku beza. cakap ni? Memang beza. Kadang-kadang, okey, etnik Bidayuh sendiri, etnik Bidayuh ni dia etnik yang kedua terbesar di Sarawak selepas Okey. Iban. Aha. Dan setiap daerah mempunyai bahasa yang berbeza. Okey. Contohnya, kalau kita di Serian, Serian. Bidayuh Serian dengan di Bau, dia takkan faham bahasa sendiri. Oh, walaupun Walaupun dua-duanya satu- Bidayuh. Yes, sebab bahasa dia tu memang berbeza. Betul? Ya, betul. Maknanya kalau Bidayuh dengan apa belian, Serian. Serian. Bidayuh dengan Serian berjiran tak bercakap lah. Kadang-kadang macam ya. Okey. Betul. Tapi benda ni interesting sebenarnya sebab kadang-kadang kalau diorang nak berhubung sesama sendiri, Diorang dia pakai akan apa? gunakan bahasa Melayu Sarawak ataupun bahasa Iban. Okey, jadi yang dalam Adventure of Home ni Bidayuh mana? Bidayuh Pedawan. Kelakar sikit nak dengar. Alamak, tahun lepas okey. Okey, dia ada. Ambil perkataan yang aku faham. Ya, okey, contoh. Masalahnya aku sendiri tak faham. Alah kau sendiri. Okey, dia adalah sikit atok dohdom. Atok idoh. Atuk-atuk jangan main. Bukan. Ini bahasa dia. Oh, maksudnya? Atuk dom. Atok dohdom. Alah, itu nak kena ni balik lah. Balik. Sebab lama sangat. Nak ditayangkan dah. Ya, 15 Jun ni, sebentar hari bapa. Okey, baik. Alright. Okey, Siti pula. Siti. Siti makan. Yes, betul. Biar saya teka. Okey. Maksud dia Siti makan kat sini. Bukan. Salah. Okey, sini tu apa? Sini makan tu maksudnya mana Siti makan? Dekat mana? Oh, Macam tu. nak makan sine, nak makan Yes, mana? betul. Oh, sine tu mana bang? Yelah. Mana-mana lah. Mana-mana boleh. Kalau Siti nak makan mana-mana, abang ikut je. Situ macam tu program dia. So, you akan travel ke banyak tempat. Siti akan pergi ke pelbagai destinasi. Sarawak, Semenanjung, Sabah, Siti dah conquer. Mana yang paling unik yang you macam nak kena makan ke ni? Paling unik yang Siti pergi adalah dekat Sabah. Sebab makanan dia, traditional food dia memang sedap dok. Okay. Sedap dok. Kecik Kelantan pula. Siti orang mana? Orang Sarawak. Oh, Sarawak. Sarawak. Okey. Dekat Sabah, antara traditional food yang Siti dah cuba adalah linopot, tuhau, Hinava memang sedap. Memang. Oh, Hinava. Tahu kan? Peria. Bukan. Dengan ikan. Hinava yes, kereta ke? Hinavas Hinavas. Hinava tu dia macam umai. Umai ikan, umai udang. Yang saya dah try tu latok-latok. Latok pun sedap. Latok pop-pop tu kan? Latok pop-pop. Sedap. Dia dengan sambal belacan tu memang. Dahsyat lah. Okey. Akak tu macam serius. Akak kenapa? Ni Akak sakit perut ke? Mia program Anggun. Program Anggun musim kedua. Musim kedua, betul. Program kewanitaan Haji Nabil. Cerita pasal hal-hal wanita lah. Ya, betul. Cerita pasal kita kongsi cerita, pengalaman, penglibatan wanita, perkembangan wanita, fashion, cinta pun ada. Oh, cinta. Cinta pun ada. Ambil tahu tu pasal cinta. Betul juga kan. Kok lah sangkut gerek seorang. Nak juga. Nak juga. Adalah ramai lah gerek kat sini yang nak kawan dengan Hawa je kan? Tak apalah. Betul lah. Yang datang bawa isteri kot. Faham? Salah bual lah Abang Nabil ni. Hai guys, video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.